Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini 6 hari bulan Mac 2024 Masihi. Sebelum saya sekarang ini pukul 6.16 minit petang. Sebelum saya maklum sebelum saya mulakan sesi bercerita daily report kita hari ini. Kemarin birthday Amsyah. Hari ini birthday kakak dia Lisa. Anak ni dalam ni. Anak kepada rakan Facebook saya, Munirah Sabudin. Okey, tu lah. Saya insya-Allah saya akan sampai ke hadiah-hadiah lah nanti. Okey. Untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Sekarang ini pukul 6.16 minit. 16 minit petang. Video dari report kita untuk hari ini. Malam tadi saya selepas pagi esok dalam pukul 10 tu saya keluar ke Fikri di tempat Aminah air apa semua tu, balik ke rumah dan terus balik ke rumah pada pukul 11.40 kita pukul 11.40 minit malam. Lepas tu tidur tu dalam pukul 1.40 minit pagi. Bangun pada pukul 5.40 minit pagi. Bangun tu terus makan sahur. Makan sahur tu tunggu sembahyang subuh. Lepas tu bertolak ke tempat kerja dan 7.50 minit pagi. Kerja hari ni membuat kotak turpu tiar tu. Lepas tu buat semula hot 4 lagi. Mana hari ni penghabisan lah. Lepas tu kapsi dan juga bank lah. Buat bank, pakai bank. Kita mau ada plywood sapa. Plywood dengan ini kayu dua tu sapa. Lepas tu buat hotel lagi ni. Lepas tu konkrit siap dah. Lepas tu tunggu. Lepas tu dalam ni hari ni siap dah dalam pukul 1 gitu lah. 1.7 minit lebih gitu. Satu syukur saya balik. Ini dapat gaji lah 150 hijau pagi. 5 jam sehari 5 jam kerja. Lebih kurang dalam 37 lah gaji saya. Saya tak kira lagi. Ikut pada perkiraan awal tu dalam 30 ya tu. Lebih kurang dari 37 ya, 35 ya itu lebih kurang sehari pendapatan saya. Untuk sebenarnya boleh puasa ni. Okey. Setakat ni okey, cuma panas sikit hari ni paling panas sikit. InsyaAllah lah. Esok cuti, lusa cuti, insyaAllah hari Ahad ni sambung balik. Kalau saya tahan, saya akan bertahan. Kalau tak tahan tak, mungkin saya akan tengok keadaan lah gimana. Kalau macam tahun-tahun lepas dah. Memang saya ada dalam 20 tahun lepas, saya kerja dah seminggu je kalau boleh puasa kan. Lepas tu, serendar tak naik kan. Tak ada nak main. Lepas tu, gitulah. Balik klik tadi tu daripada tu terus mandi, lepas tu tunggu lohur dalam pukul 3.30 tu balik main Facebook apa semua tu. Main lohur dalam pukul 3.30 petang, lepas tu semaya asar dalam pukul 5.20 saat ni tadi. Lepas tu pukul 6.16 saat ni terus buat video ni. Okey, saya nak keluar sekejap ni. Okay, saya rasa sekali itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.